Jimat sponsor. Dah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat dipertemukan kita pada penghujung Ramadan, malam yang penuh dengan keberkatan, siang yang penuh dengan kemaafan. Moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada kita, keluarga kita, untuk terus istiqamah berpuasa, solat malam sehingga habislah malam Ramadan terakhir nanti, insyaAllah. Kalau balik kampung pun sempatlah buat ke kampung, terawih ke apa. Baik, kita sambung sifat jin yang ke-11. Jadi mereka tidak mengetahui hal yang gaib seperti makhluk lainnya. Ini jadi pening. Dia gaib tapi dia tak tahu benda gaib. Macam mana jin boleh tak tahu benda gaib sedangkan dia gaib? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita tengok satu dalil. Allah Ta'ala berfirman dengan menyebut tentang kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jinnu. Jadi dia cerita tentang kematian Nabi Sulaiman dan berkaitan dengan jin. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ghaib ma labisu fil azabil muhin. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah para jin itu bahawa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan. Surah Sabah ayat 14. Jadi kat sini ini dipetik menunjukkan bahawasanya peristiwa kematian Nabi Allah Sulaiman tidak diketahui oleh jin ketika itu hampir setahun. Kalau jin tahu perkara gaib, dia mesti tahu Nabi Sulaiman dah meninggal. Dia mesti nampak malaikat, dia mesti nampak roh. Jadi tidak gaib. Dia gaib daripada kita, tetapi dia masih tertakluk kepada benda gaib yang lain. Jadi benda gaib ni banyak. Dosa, pahala, syurga, neraka, rezeki, ajal, roh, malaikat, Allah itu sendiri. Mana mungkin jin nampak malaikat? Dia pun dicatat kiri dan kanannya. Dia pun bakal dicabut nyawa. Mana mungkin dia boleh melihat Allah? Mana mungkin dia boleh melihat syurga dan neraka? Dia macam kita. Dia tak nampak selain daripada dia nampak kita dengan dia je. Jadi dia gaib dalam satu dimensi yang dia masih lagi tak tahu banyak benda gaib yang lain. Dia tak tahu banyak benda gaib yang lain. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah Fatihah Allah sebut dalam Quran yang pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alam tu dia tak cakap satu dua. Sekalian, that means banyak alam. Kalau dua dia boleh sebut dua. Wahai sekalian manusia, banyak ke sikit? Allah sebut dia Tuhan sekalian alam. Banyak alam. Kita tahu berapa alam je. Alam dunia ni juga, dalam mimpi pun kita dah tak faham dah. Alam roh, alam janin, alam akhirat, alam lautan, alam di langit, alam janin. Macam-macam alam yang kita tahu boleh sebut dalam 10 je. Mungkin lebih daripada itu lagi yang Allah SWT rahsiakan. Jadi satu-satu alam ni kadang dia tak bertembung pun.
Dan Allah menguasai seluruh alam. Mimpi Allah Tuhan juga. Alam langit Allah Tuhan, alam lautan Allah Tuhan, alam roh Allah Tuhan, alam akhirat Allah Tuhan. Jadi Tuhan sekalian alam. Jadi tak semestinya alam jin dia gaib daripada kita. Dia boleh tahu gaib yang lain, kadar dan kadar ketentuan. Tuan-tuan, dia hanya terhijab dari kita, tetapi dia masih tertakluk pada benda lain yang dia pun tak nampak juga. Dekat sini ayat Quran cakap apa? Dia ambil dalil Nabi Sulaiman meninggal, jin tak tahu. Sampai jin cakap apa? Tahulah jin itu bahawa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksaan yang menghinakan. Saya biasa cerita ni, tapi biasa dah ada buku, dah ada tulis, saya bagi tahulah. Al-Qurtubi berkata, ada pendapat mengatakan dulu para pemimpin jin ada 7. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ni bos. Tak tahu nama spesifik, tetapi ada dikabarkan ada 7 leader. Yang ini yang kadang-kadang orang sembah ni, dia panggil paganism, occult je tu lah. Tapi still jin lah. Yang teruk sekarang ni Baal itu sendiri ataupun syaitan terus disembah. Memang penyembahan berhala, metodologi dia datang daripada syaitan lah, menyembah selain daripada Allah. Tetapi still makhluk itu adalah makhluk baik-baik. Ini kena faham lah. Sesat tetap sesat, tetapi subjek itu tokoh agama macam tu. Satu tokoh agama meninggal, dipuja. Panglima perang meninggal, dipuja. Orang baik-baik. Tetapi ada lagi satu jenis penyembahan, terus setan terus. Jadi ini lagi jahat dia punya ritual. Ini pun dah teruk dah. Bagi buah lah, bagi apa lah, ada sacrifice kecil-kecil lah. Tapi still dia cakap ini orang baik. Ada syaitan juga. Ada percaya adanya syaitan, jadi dia memuja berhala ini untuk tolong daripada syaitan tu. Sebenarnya game syaitan jugalah. Tetapi dia masih ada budi bicara, dia masih ada morality, dia masih ada adab tata tusila, pasal dia nak nampakkan itu agama. Jadi ada what you can do, what you cannot do. Ada lagi kemanusiaan di situ lah. Tetapi satu aliran lain, Satanism ni memang terus menyembah syaitan. Buang terus dah baik-baik ni, memang evil terus, dan memang menentang Allah terus. Dan selalunya penyembah syaitan tahu lawan tu apa. Lawan tu Tuhan lah. Pasal dia pergi kepada bad terus. Bila ini ritual dia agak dahsyat. Antara yang disembah Baal. Baal ni daripada Nabi Ilyas dulu dah ada. Ini yang nak budak ni, baby-baby ni. Daripada dulu lagi dia punya sacrifice adalah nyawa. Dan ada kitab-kitab dia, version dia, ada mazhab dia juga. Semua setan yang merangkakan. Terjadi juga zaman Sulaiman, terbawa juga ideologi itu. Dan Harut dan Marut, antara malaikat yang mengajar sihir ketika itu, dia adalah ujian. Dia ambil juga metod tu, dah campur sihir pula. Yang sekarang ni ada kepala tanduk macam lembu, kambing tu, itulah dia. Bukanlah dia rupa macam tu, dia sendiri cipta rupa itu, nak menunjukkan pemujaan itu. Baal ni dia punya ritual, dia akan buat patung tu besar-besar. Kerat perut dia buat pintu, bakar, panaskan berhala ni, lalu letak bayi dalam tu lahir-lahir. Tak dalam tu, pengorbanan yang besar. Dan dia dikatakan kononnya Tuhan yang menjaga kesuburan tanah, rezeki, angin, air dan sebagainya lah. Syaitan, terus syaitan. Dia directly syaitan. Tak ada dalam wujud agama tu malaikat, tak ada baik pun. Dan itu yang terbawa-bawa sampai kepada pimpinan yang ada pada dunia ini sebenarnya. Ingatkan benda tu dah pupus, dia tidak pupus. Bahan itu juga. Sebab itu hari Iran bakar monumen, dia saja buat patung tu. Dia saja buat patung tu, dia bakar dekat tempat dia. Bukan, replika only. Replika only. Dia nak trigger siapa? Sekali Zionis yang melatah, marah. Takkan kau sembah benda ni? Kita tahu, dia orang tahu. Itulah dia punya kepercayaan.
Yahudi dan Nasrani ni surface je. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Dia menyesatkan Yahudi, dia menyesatkan Nasrani. Dia agama setan. Satanic Bible ada, Satanic Church ada. Ni satu aliran setan tuan-tuan. Ni dia luar tabi'i. Sebab tu orang Kristian juga diperangi, orang Yahudi juga diperangi. Tapi tak nafilah. Nak cakap panas. Oh, panas. Tak nafilah dia ada asal daripada agama tertentu. Tetapi dia bukan. Orang beragama tak macam tu tuan, tak makan orang. Orang beragama tak bunuh budak. Orang beragama tak hidang manusia atas pinggan, tak liwat, tak rogol bayi. Ini bukan manusia. Jadi orang beragama, buruk-buruk agama dia pun takkan buat macam tu. Jadi kita kena tahu apa yang berlaku di atas kejahatan ini. Ada supreme jahat. Dia yang menyesatkan orang pengikut Musa menyembah Samiri. Dia yang menyesatkan orang Nabi Isa menjadi Kristian. Dia menyesatkan orang Islam menjadi banyak-banyak aliran. Dia bukan ada agama, dia syaitan. Jadi ini penyembah Baal lah. Tuan-tuan study sendirilah. Kalau ambil kang, tak masuk kitab pula. Tapi bila kita cerita pasal jin tuan-tuan, syaitan, dia akan kena elaborate point tu. Pasal cerita ni cerita gaib. Saya kena ambil contoh, what is the current issue. Saya tak boleh ambil contoh kesyirikan yang berlaku zaman para mesuara dulu, dah tak buat dah. Jadi apa syaitan buatkan kita pada hari ini, kita kena kupas benda yang realiti jadi hari ini. Syirik yang ada dalam permainan game kanak-kanak. Kita cerita dengan budak-budak syirik zaman Imam Nawawi. Syirik tu dah tak ada sekarang dah. Praktikal dia. Sembelih kambing hitam, buang kat jambatan, dah tak ada dah. Tapi ubah bentuk ada. Ni bila kita mengajar tauhid, kita mengajar bab akidah, ambil referen dulu, ambil contoh dulu yang tak ada sekarang ni, kita rasa macam aku tak buat benda ni. You tak buat yang macam tu, tapi you buat yang new adaptation ni. Jadi benda ni yang you tak tengok bintang, tapi tengok horoskop tu bukan bintang. Jadi pattern, new pattern. Ini benda ni terpaksa digarap dengan benda yang berlaku sekarang. Itu cerita Baal. Jadi ada 7 ni pun dipuja juga. Tapi tak apalah, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman memerintah jin. Jadi jin ni semua pakat kena buat kerja di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Daud AS sudah mendirikan Baitul Maqdis. Daud buat dulu Baitul Maqdis ni. Kemudian disambung kerja tu oleh Nabi Sulaiman. Sebelum wafat, dia berwasiat kepada Nabi Sulaiman agar merampungkan pembangunan Masjid Baitul Maqdis ni. Semua orang dah berebutlah masjid tu sampai hari ni. Ni cerita lama ni cerita ni. Orang Bani Israel, dia rasa tu dia punya. Kita orang Islam kata tu Islam punya, apa masalah kau ni? Jadi ni isu dia nak berebut-berebut kan. Dia kata tu nenek moyang dia dulu. Memanglah nenek moyang you Bani Israel. Allah tak menghina Bani Israel, Allah menghina Yahudi. Dan tuan-tuan kena tahu, Bani Israel ialah bangsa macam Melayu, macam Arab. Yahudi adalah aliran. Bila ayat Quran sebut Bani Israel, Allah tak keras mana. Pasal Nabi dia pun ramai Bani Israel. Tapi bila dia sebut ahli kitab, ada sedikit kerasan. Ahli kitab ni siapa? Terima kasih Kapten Azizi datang. Allahuakbar. Terima kasih tuan. Ni partner saya, sama pangkat. Dia senior naik pangkat, sebab tu saya naik pangkat juga. Tapi saya senior dalam Angkatan Pertahanan Awam. Mungkin macam tu lah. Tapi kami duduk anggota bawah. Kami duduk. Cuma dia awal sikit masuk rekrut, dia pernah masuk askar. Dia ex askar jugalah. Terima kasih tuan. Baik. Jadi dah mana tadi? Tengah syok cerita. Ahli kitab. Ahli kitab. Bila Allah sebut ahli kitab, is framing to Bani Israel yang dah terpesong dengan kitab-kitab yang dah terpesong. Tuan-tuan, is a very nice color inside the Quran. Which part yang Allah sebut dia Bani Israel, Allah sangat lembut. Pasal Bani Israel is kaum. Dia tidak berdosa. Pasal Bani Israel datang daripada Yaqub.
Ini semua Nabi-Nabi dia ramai Bani Israel. Tapi bila dia berubah sikit perangai, menipu, mengikut kesesatan pendeta dia yang cipta kitab-kitab, dia dipanggil ahli kitab. Ahli kitab bukan Muslim. Kalau Muslim, Allah panggil dia orang Muslim. Bila buat ya ahli kitab, macam ada satu kategori lain. Faham? Kalau ya ayyuhal muslimun, dia termasuk Muslim lah. Tapi ahli kitab ni dia jadi floating. Dia macam ya tak ya 50-50. Dia orang masih lagi ada agama tu, tapi dah terikut dengan kitab-kitab yang dah dimanipulate. Allah masih ada bahasa yang agak lembut sikit juga dengan dia, walaupun dah ada keras sikit. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, kembalilah, ikutlah Nabi. Masih ada pujukan, pasal dia punya lari tu dah sikit lah 50% ni. Tetapi Yahudi, Allah terus definitely, bahasa dah agak kasar. Dia dah tentu satu aliran yang memang menentang Tuhan terus. Betul tuan-tuan, yang kita perangi adalah Yahudi, Bani Israel, bangsa dia. Jadi mereka claim ni nenek moyang dia. Ya, Bani Israel dan nenek moyang. Tak ada Tuhan cakap orang lain tak boleh guna. Dia bila dia dah jadi Yahudi, dia ada satu ideologi yang dah tak sama lah dengan Bani Israel, dengan Nabi-Nabi dulu. Jadi dia mula nak attack. Dia dah ikut dia punya Talmud, dia dah ikut renovation agama pendeta dia, semua dia. Jadi kita ni semua tak layak pun ada kat dunia ni. Dan saya pelik juga lah orang kafir, segala-gala orang kafir penyembah berhala sibuk nak sokong dia. Dia tak suka pun. Bahkan dia akan bunuh juga. Dia memusuhi semua. Dia eksklusif. Tak ada siapa boleh kahwin dengan mereka. Mereka punya agama tak boleh dianuti oleh bangsa selain daripada bangsa dia. It's very, bukan inklusif, eksklusif. So bangsa lain, kulit lain yang selain daripada agama Yahudi ni akan dibenci dan akan diperangi. Tunggu masa saja. Apatah lagi Zionis yang lagi lari daripada Yahudi yang dah sesat itu, dia lagi bapak segala sesat lagi. Jadi setan terus lah. Itu je kita cerita pasal Baal, cerita pasal penyembahan syaitan tu. Zionis ni dia lebih lagi ekstrim. Dan menguasai sekarang golongan ni. Ni memang tak ada undang-undang. Kau Kristian ke, kau apa ke, saya rakam ni. Tak tahulah, esok-esok kena blok lah. Biasa tu. Tak boleh sebutkan benda ni. Apa tak boleh sebut pula? Benda dia dalam Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan mereka yang sesat, Yahudi dan Nasrani. Saya kena sebutlah. Kalau kau orang yang baik, kau Bani Israel yang baik kan? Tapi kau menentang, orang Islam pun ada yang jahat kan? Kita kecam yang jahat. Kalau pelacur atau pembunuh tu yang kita pimpin, bukan bangsa Melayu itu. Dia kena faham benda itu. Jadi kita bukan kecam Bani Israel, cuma negara dia nama Israel. Bila namanya Israel, kita gelarlah Israel jahat, Israel jahat. Israel ada nama malaikat pun. Ni orang kena faham. Kadang-kadang orang tak faham, kita cakap kau ni tuduh semua orang Bani Israel salah. Taklah macam tu. Aku marah yang buat salah. Kita punya point tu. Jadi dia kena sambung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kena sambung, lantas memerintahkan bangsa jin untuk lakukannya. Ketika telah dekat ajalnya, Nabi Sulaiman AS, okey, tengok balik. Seronok juga ada benda ni. Apa awal Ramadan ni? Berkata kepada ketika ajalnya sampai, jadi Nabi Sulaiman bagi tahu family dia. Apa ni? Wait pula. Kita nak patah balik kan? Jadi ketika nak masuk ajal dia sampai, Nabi Sulaiman pun bagi tahu family dia, jangan bagi tahu mereka tentang kematianku hingga mereka merampungkan pembangunan masjid. Jadi renovation, construction masjid di Baitul Maqdis dulu masa zaman Nabi Sulaiman, kontraktor dia jin. Kontraktor dia jin. Kalau dia sempat ni kita tengok dalil-dalil lain Quran yang lain. Dia memberi bangunan-bangunan, piring-piring besar. Memang Nabi Sulaiman ada authority untuk perintah jin melaksanakan kerja. Tapi dia cakap kat family dia,
ajal dia dah sampai. Kenapa dia tahu? Pasal para Nabi dimaklumkan bila ajal mereka. Para Nabi dan Rasul. Kerana dia orang ada task, dia orang ada objektif, dia kena sampaikan wahyu. Jadi malaikat maut akan bagi signal. Biasanya Nabi Yaakob, Nabi, dia orang tahu. Tapi tak pernah pun di kalangan mereka minta postpone. Tak ada pun. Malaikat maut tengok dalam 2-3 hari lagi boleh adjust. Tak ada. Tak ada. Tapi dia boleh tahu untuk dia punya preparation lah. Preparation. Jadi dia dah tahu, jangan beritahu mereka tentang kematianku sehingga mereka siapkan pembangunan masjid tersebut. Waktu itu diperlukan, dibutuhkan ni. Ni pun satu hal. Ini bahasa lah, di terjemahan Indonesia. Jadi diperlukan. Kita dalam bahasa Indonesia ni kebutuhan, keperluan. Kalau kat sini jangan buat pasal lah. Jadi mencabut terjadinya kan. Mana dah sebut lah, setahun lagi untuk siap masjid. Di dalam hadis disebutkan bahawa malaikat maut adalah teman Nabi Sulaiman AS. Lalu dia bertanya kepada malaikat maut tentang tanda kematiannya. Malaikat maut menjawab, nanti akan tumbuh di tempat sujudmu sebuah pohon bernama Al-Karnubah. Setiap memasuki pagi, di Baitul Maqdis akan tumbuh satu pohon. Jadi malaikat bagi signal, nak tahu kau punya ajal nanti, kawan lah, dia orang boleh jumpa malaikat kan. Akan tumbuh satu pokok namanya Karnubah depan Baitul Maqdis ni. Itu tanda-tandanya kau dah nak pergi lah. Setiap hari ada je satu pokok baru tumbuh. Lalu Nabi Sulaiman AS bertanya kepada pohon itu, ada lagi satu kelebihan dia boleh communicate dengan pokok, dengan binatang dan sebagainya. Dia tanya pokok tu, apa namamu? Pohon tu menjawab, namaku sekian dan sekian. Lalu Nabi Sulaiman AS bertanya lagi, untuk apa engkau tumbuh di sini? Apa tujuan kau tumbuh kat sini? Apa purpose kau untuk begini dan begitu? Manfaat kau, buruk kau? Macam tu. Untuk ini dan untuk itu. Lepas tu jawabnya, lalu Nabi Sulaiman AS memerintahkan agar pohon itu ditebang. Lalu menanamnya di kebun miliknya. Lalu dia juga memerintahkan agar mencatat manfaat dan mudaratnya. Begitu juga namanya dan apa manfaat medikalnya. Tuan-tuan, ini satu rahsia. Sebab itu kita wondering, macam mana manusia tahu satu benda tu boleh makan. Mungkin tengok binatang makan. Orang akan cakap kita belajar daripada binatang, kita belajar. Silap lah tuan-tuan, kita belajar daripada Nabi Adam. Ini pun nak buang Mak Saleh punya perception juga. Binatang belajar dengan kita, kita pula belajar dengan binatang macam tu. Tapi ada benda yang memang kita belajar lah. Macam Qabil dia bunuh Habil, Allah kirimkan burung gagak tanam kawan dia tu. Dia belajar juga. Tak nafi, kalau kita tengok binatang makan, kita pun boleh makan lah, pasal binatang tu tak mati. Tetapi khasiat pada sesuatu itu mana mungkin binatang tahu. Kelebihan daun bambu untuk bayi campak, takkan buruk begitu, takkan zirafah begitu. Kelebihan aloe vera. Jadi kat sini sebenarnya boleh dikatakan Nabi Sulaiman antara Nabi yang merekod dan tahu kelebihan sesuatu tumbuh-tumbuhan. Dia mungkin akan warisi generasi ke generasi. Mana mungkin haiwan ajar? Tidak mungkin. Tidak mungkin haiwan ajar. Dia mesti atas pengalaman ataupun bukti ataupun datang daripada sumber-sumber yang benar. Jadi Nabi Sulaiman memang tiap-tiap hari ada tumbuh pokok, dia tanya, dia ambil, dia buah kebun dia. Dia minta rekod apa manfaat dia, apa function dia, apa medical dia punya kelebihan. Jadi kat sini kita mengaji satu antara yang merekod kelebihan tumbuh-tumbuhan, khasiat dan sebagainya adalah Nabi Sulaiman. Okey. Begitu juga dengan namanya, nama pun. Namanya dan manfaat mediknya. Pada satu hari tak kala Nabi Sulaiman AS tengah solat, tiba-tiba dia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu beliau bertanya kepadanya, apa namamu? Al-Karnubah. Datang dah pokok tu, muncullah Karnubah. Jawabnya Nabi Sulaiman bertanya, untuk apa keberadaanmu? Dia menjawab, untuk keruntuhan masjid ini. Meninggalnya engkau lah. Macam tu, bahasa simbolik lah. Nabi SAW berkata, Allah tidak pernah meruntuhkan selama dia masih ada lah. Saya pun jadi pening. Tiba-tiba dulu punya ceramah pula keluar. Dia tengok dalil.
aku masih hidup. Selagi dia masih hidup, masjid ni tidak akan runtuh. Zoom balik. Di hadapanmu lah nanti kebinasaanku dan kebinasaan Baitul Maqdis. Lalu dia mencabutnya dan menanamnya di kebunnya. Kemudian dia berkata, ya Allah, buta, dia tahulah dia nak pergi dah. Jadi selama dia ada, masjid ni tak akan runtuh. Jadi dia pun dah risau, dia nak pergi. Masjid tak siap lagi di Baitul Maqdis tu. Masjid nak pakai lagi setahun construction. Dia dah nak pergi ni. Jadi dia buat apa? Dia cabut pokok tu, letak kat kebun dia. Kemudian dia berkata, ya Allah, butakan mata bangsa jin dari melihat kematianku, sehingga bangsa manusia mengetahui bahawa bangsa jin tak tahu hal gaib. Ni pengajaran. Dia tak tahu benda gaib. Bangsa jin dulu sering menginformasikan kepada bangsa manusia bahawa mereka tahu banyak hal tentang benda gaib, dan mereka mengetahui apa yang terjadi esok hari. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengenakan kafannya. Dia prepare siap kafannya, lalu melumuri badannya dengan campuran wangian, dan mihrab pun dibongkar. Dia mandi, dia siap-siap. Bukanlah kafan tu maknanya dia pakai kain kafan macam sup bunjuk tu. Dia prepare baju elok-elok lah. Dia dah mandi, dah pakai wangi-wangi apa semua kan. Dah mandi untuk berarwah tu. Okey. Campuran wangian dan mihrab pun dibongkar. Beliau berdiri solat dan berpangku pada tongkatnya di atas kerusinya. Jadi Nabi Sulaiman wafat atas kerusinya, berpangkukan tongkat dia. Tu lah. Ada kerusi, ada tongkat. Dia duduk macam tu. Lalu beliau pun meninggal dunia dengan keadaan macam tu. Namun bangsa jin tidak ada yang mengetahui sehingga berlangsung selama setahun, dan rampungnya pembangunan masjid, sehingga siapnya lah masjid itu. Abu Ja'far An-Nasas berkata ini pendapat yang terbaik mengenai ayat tersebut. Kesahihannya didukung oleh hadis marfu' Ibrahim bin At-Tahman meriwayatkan daripada Atta' bin As-Sa'id dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kita tengok hadis ni sekejap. Maksud dia, apa makin kecil ni. Dia nak buat presentation, tak boleh pula pasal dia menegak kan. Okey, ni hadis kat Quran ni. Betul ni. Dulu jika Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam solat, dia melihat sebuah pohon tumbuh di hadapannya. Lalu dia bertanya kepadanya, apa namamu? Ni teks hadis tu lah. Lalu ditanya untuk ditanam, maka ia akan ditanam. Jika untuk ubat, maka dicatat. Ketika beliau sedang solat, pada satu hari tiba-tiba tumbuh sebuah pohon di hadapannya. Lalu beliau bertanya, apa namamu? Ia berkata, Al-Karnubah. Lalu beliau bertanya, untuk apa keberadaanmu? Untuk keruntuhan Baitul Maqdis ini. Maka beliau berdoa, ya Allah, butakanlah bangsa mata jin dari melihat kematianku, sehingga bangsa manusia mengetahui bahawa bangsa jin tidak mengetahui hal yang gaib. Lalu beliau melihat pohon tersebut menjadi tongkat, memahat pohon tersebut menjadi tongkat. Lalu beliau bertumpu atasnya selama setahun tanpa diketahui oleh bangsa jin tersebut. Lalu tongkat itu jatuh. Ketika itu sedarlah bangsa manusia bahawa bangsa jin tak tahu benda yang gaib. Itu sambungan dia lah. Allahu Akbar. Ini dah apa kesini balik ni. Ada lebih 41 atas tu. Tu. Bangsa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Jelaslah apa ni? Manusia tahu bahawasanya jin tak tahu perkara yang gaib. Mereka memperhatikan berapa lama hal itu terjadi. Ternyata mereka mendapatnya selama setahun. Al-Qurtubi berkata mengenai penafsirannya, terdapat sanad-sanad yang sahih daripada Ibn Abbas. Dia berkata Sulaiman bin Daud diam selama setahun dalam kondisi berpangku di atas tongkatnya dan tidak diketahui kematiannya, sementara bangsa jin tidak mengetahui apa yang terjadi antara beliau dengan tongkat itu. Kemudian setelah setahun tongkat itu jatuh.
ketika jasad Nabi Sulaiman tersungkur, bangsa manusia pun menjadi sedar bahawasanya seandainya bangsa jin mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam seksa yang menghinakan. Ini dalil nak tunjuk daripada ayat Al-Quran kita bincang dan hadis kisah Nabi Sulaiman ni, jin tak tahu benda gaib. Yang ini termasuk roh, masuk malaikat dia tak lihat, dia tak melihat benda yang akan datang, benda yang berlaku. Pasal dia juga termaktub atas syariat. Mana mungkin makhluk yang ada buku kanan dan kiri, ada azab syurga dan neraka, boleh lihat malaikat, boleh lihat Allah, boleh lihat dosa, boleh lihat pahala, boleh lihat roh. Dia juga ada roh, dia juga akan mati. Maka kita jelas bahawasanya jin hanya gaib daripada pandangan kita, dan dia masih tak tahu banyak benda gaib lain. Kerana apa kena bincang ni? Pasal manusia ingat dia tahu. Sedangkan setahun Nabi Sulaiman wafat, dia tak tahu Nabi Sulaiman meninggal. Kita kalau orang meninggal 2 hari dah tahu dah. Katalah orang duduk atas kursi macam Nabi Sulaiman tu pegang tongkat, tuan-tuan tak tahu ke dia meninggal? Kita tak sampailah setahun, tapi nak ceritakan Nabi Sulaiman wafat setahun. Sampailah rayap. Dalam Quran sebut rayap ni anak-anak makan tongkat, dia rebah. Habis dah masuk Asyik. Allah susun benda ni. Jadi dia cakap, Allah, kalau aku tahu, andai ku tahu, kalau aku tahulah gaib, mana ni Sulaiman dah tak ada, roh dia dah tak ada, malaikat dah cabut, dia takkan aku duduk buat konstruksi kerja kontrak ni sampai menyiksakan kami. Itu. Ini tuan-tuan boleh cek dalam Quran ni, dalam hadis. Jadi pengajaran, kita kena tahu jin tak tahu apa-apa yang gaib. Kita duk sibuk kadang-kadang tok-tok bomo ni ambil maklumat daripada jin. Yang saya bincang minggu lepas, dia tahu current issue. Saya pun tahu peristiwa yang jadi. Tuan-tuan tahu Syukur? Cik Syukur tahu kan? Kenal. Tapi tak semua dalam ni tahu dia pergi mana. Tapi saya dah tahu. Saya tahu dia pergi Kelang. Oh, hebat tu. Tuan-tuan dah takjub. Ada jin bagi tahu. Saya tahu dia pergi Kelang. Tanya Mat, betul Mat? Jawab, betul dia pergi Kelang. Macam mana saya tahu? Dia cuba nak datang sini. Saya rasa dia datang sini mungkin kat kedua nanti. Okey. Kalau saya seorang bomo, tuan-tuan kau push. Sebenarnya saya dapat tahu dia benda Mat. Itu je. Bukan benda gaib pun. Jadi Mat dah bagi tahu saya boleh. Mat cakap dia mungkin usaha ustaz nak datang. Saya goreng yang dia datang pukul 2 tu. Satu benda betul saya cakap, satu benda tipu saya sudah cakap. Itulah cerita bomo macam tu. Dia dapat maklumat daripada qarin, pendamping-pendamping manusia, dari sudut lintasan hati macam tu. Bisikan di hati, bisikan apa, dia rasa macam nak cakap benda tu dah tengah berlaku. Dia tahulah. Oh, suami awak sekarang ni on the way nak pergi check in hotel. Bomo cakap, tak percaya? Sekejap, saya pejam mata kejap. Ada hotel dekat sekitar Medan Mara tu. Apa nama hotel tu? You tengok. Sebenarnya dia dah dapat info. Tapi bila dia cerita current, dia cerita yang past tense punya cerita kan, semalam lahir bila, it's not benda yang pelik lah tuan-tuan. Pasal dia dapat info itu saja. Siapa yang lama duduk kat Kelang ni? Cakap Haji Zul kan, dia jeling saya semacam lah kan. Benda yang tuan-tuan tak tahu, dia tahu sejarah di sini. Adakah dia tahu benda yang gaib? Tak, benda tu tak gaib pun, dia dapat info saja. Jadi sebelum bab ini kita dah bincang tentang jin menolong bomo-bomo, pendukung pemuja dia, untuk mendapatkan info, current information, past information, but he deny. Dia bohong atas sesuatu yang akan datang. Kerana kita percaya 10 benda yang sekarang berlaku tu betul, dia akan prediction, dia akan buat andaian, dia akan meramal-ramal satu benda yang akan datang pula. Dan akan datang dia pasti tak tahu. Cuma saya boleh teka tadi, akan datang kan. Dia ini Syukur dia akan datang sini sekitar pukul 2. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Tapi kalau ya, wah, bomo ni memang ni macam. Itu je lah orang kenal. QR code 450 settle. Jadi tuan-tuan, ini permainan lah. Permainan jin dan sebagainya kan. Ustaz, iya ke jin ni boleh bagi info? Tuan-tuan,
kita duduk rumah, orang buat jahat kan. Orang buat jahat, tuan-tuan baik. Tuan-tuan baik, tuan-tuan tak ada benda ni. Orang jahat ada benda ni. Dia akan memikirkan planning untuk buat jahat tu. Tengah hari ni aku nak makan kat mana? Lepas tu datang visual. Kari kepala ikan pun cantik juga dah buka tu. Itu siapa punya lintasan tu? Siapa punya visual tu? Syaitan lah. Dia membisik, dia menghasut, dia memberi gambaran. Ish, tak boleh lah, dah tua dah ni. Tak, baru 3 minggu je, baru 3 hari je aku puasa. Ujung-ujung ni naklah puasa. Malaikat pula bisik. Ada, ya tak ya juga. Tapi kari kepala ikan tu menggoda kalbu betul lah. Esok lah puasa lah. Kita bermonolog dalam diri tu. Yang kejap datang, allazi waswisu fi sudurin nas. Kejap datang, kejap pergi, kejap datang, kejap pergi. Yang membisik di dada manusia. Min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Jin dah bisik, kawan macam mat pula bisik lagi. Itu lagi parah tu. Jin dah bisik, syaitan dah bisik kari kepala ikan. Mat tunjuk pula location mana, tapi dia puasa lah. Banyak mat, kadang-kadang gurau je kan. Okay kan. Ya, biar nak mengaji apa dah. Okay, 5 minit. Saya kena berhenti 1.45. Nokta, full stop. Okay, we try to improve what we should improve. Okay, itu tak ada masalah. Apa saja. Saya hari ni bawa benda ni besar-besar. Biar orang nampak yang saya bicara itu benda yang ada dalam teks. Dan sebenarnya elaboration itu terpaksa lebih pasal saya dah cakap ini tauhid dan ini benda gaib. Dia punya contoh, saya kena ambil benda yang berlaku untuk faham. Kalau kita cerita fiqh, very direct tuan-tuan. Mazhab Syafi'i cakap takbir macam ni, baca Al-Fatihah itu wajib dikuatkan. It's very technical. Tapi bila benda tak nampak, you cerita pasal malaikat, kiamat, benda tu nak kena mana sampel, mana contoh. So kena bawa current. Saya tengah mengajar tempat syukur minggu lepas. Tengah mengajar tempat syukur subuh pukul 8, tak sampai pukul 8, 7.30 Selamat Pagi Malaysia telefon. Sekarang juga saya nak live dengan ustaz, tanya pasal isu bijak Quran. Tuan-tuan, current issue. Orang tanya, orang tak tanya cerita zaman Fir'aun dulu. Saya kena jawab benda yang sekarang berlaku. Jadi apa kes tuan-tuan? Kadang-kadang kita ni kena refer, okey, syaitan kat mana? Dan apa contoh kejahatan sekarang jadi? Pasal benda tu jadi sekarang. Jadi macam mana saya nak fahamkan orang tentang benda gaib ini jika saya duk cerita dulu-dulu punya cerita yang sekarang ni tak nampak ke? Jadi sekarang ni pun berlaku benda ini. Jadi garapan itu perlu petik benda yang ada current issue. Sebab tu saya sebut Baal tadi, pemujaan kepada berhala ini dijadi di barat oleh tokoh-tokoh besar mereka. Mereka makan bayi, mereka makan budak, tengah nak cari bukti je. Sebenarnya kadang-kadang bukti tu dah ada di padam je. Pasal yang jaga bukti tu pun dia orang juga, yang jaga media dia orang juga, yang jaga keuangan dia orang juga. Kuasa di peringkat mereka. Donald Duck dengan kawan dia lagi seorang tu staff je, office boy je, yang mastermind atas ni. Mereka bekerja, mereka boleh dibuang, mereka boleh dibunuh pun, dan boleh ditukar orang lain. Siapa yang mengatur ini? Dan mereka tidak ada agama, melainkan memuja syaitan. Baal ada sejak zaman Nabi Ilyas. Buka cerita itu dan tengok tuan-tuan ritual dia macam mana sampai hari ni. Dan ada anak Melayu sembah dia. Ada podcast baru ni, anak Melayu sembah dia, masuk dalam video untuk kekayaan. Sama je rupanya, tanduk kepala kambing pada orang. Bukanlah rupa dia macam tu, dia cipta je macam tu. Yang pentagram, black metal apa semua tu, dia peringkat bawah dia akan puja benda yang sama ni lah. Tapi ritual dia darah sikit kat tangan, ayam, nak lagi besar, nyawa manusia. Itu dah pergi peringkat yang selebriti-selebriti mereka pun ada yang tersangkut benda-benda macam ni. Jadi bila pendedahan Epstein file ni terdedah, maka orang baru nampak ada sesuatu berlaku. Bukan rumus, tetapi benda yang ada bukti. Filenya jutaan, rekodnya ada, videonya ada, dan ada temple pun, dan ada tempat penyembahan juga.
pelupusan manusia pun ada. Cuma berita ni dia nak bagi clear, tak bagi clear macam tu lah. Pasal nak ugut kawan Donald Duck tu, suruh lawan juga. Kalau kau tak perang, aku buka sikit lagi file kau, buka lagi. Kawan tu pun dah goyang, boom je lah apa-apa ke apa yang betul. Tu je lah permainan. Tapi ada yang master yang mengontrol mereka. Jadi ini penyembahan syaitan ni, dia sangat kejam, sangat zalim. Sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan, luar daripada normal agama-agama yang ada pun. Sebab tu yang menentang mereka adalah agama-agama lain juga. Tak boleh terima benda ni. Jadi selamat menyambut Ramadan. 5 minit lagi kan. Lailatul Qadar, saya kena pesan kat tuan-tuan, ni benda gaib juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. First, Allah tak sebut benda lain, Allah sebut Quran dia dulu. Please, from tonight sampailah malam Aidilfitri, please pegang Quran. Pasal dalam surah ini Allah sebut Quran dia dulu. Quran ni dia pergi mana, dia akan ubah orang tu. Saya cakap tu terang, awal-awal dia datang daripada firman Allah, diletak di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz jadi tempat paling mulia, paling tinggi. Kemudian diangkat oleh Jibril AS. Jibril jadi malaikat teragung tertinggi. Kemudian dia bawa pada malam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan jadi mulia. Dalam bulan Ramadan dia datang pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadilah Lailatul Qadar malam paling mulia setahun. Kemudian diturun pada Muhammad. Jadilah Muhammad insan paling mulia dalam planet bumi. Kemudian diturun pada sahabat radhiyallahu anhum, mereka manusia selain daripada Nabi yang paling mulia. Akhirnya dibukukan, jadilah kitab termulia bagi umat Islam. Akhirnya duduk mana? Dia duduk almari. Jadilah almari itu yang paling mulia. Itulah, ambil dia, buh kat dada kita supaya kita jadi mulia. Nombor 2, wama adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kalian apa malam takdir itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. More than 1000 bulan. Allah sebut figure 1000 bulan. Allah suruh kita kira 1000 bulan. Kalau saya sedekah hari ni RM1, pada malam Lailatul Qadar saya sedekah berapa ringgit? Ni orang kenanga takkan tak boleh kira. RM1 saya bagi malam tu Lailatul Qadar, saya bagi berapa ringgit? Kan 1000 bulan berapa hari? 30,000 hari. 30,000 hari saya bagi RM1, ke tak ke 30,000? Kalau malam Lailatul Qadar saya baca satu muka surat Quran, saya dah baca 30,000 helai muka surat. Berapa kali kata? Allah sebut bulan, kita tukarlah bagi jadi hari. Kali pula 10. Semua amalan umat Muhammad kali 10. 10 kali 30,000, 300,000. Kita punya puasa sehari sama dengan 10. Kita baca satu huruf Quran kali 10. Kita solat satu waktu jadi 10. Jadi kalau kita puasa sehari, ada malam kan, macam dia malam, kita sedekah RM1 kali 10, RM10. 10 kali 30,000, 300,000. Kalau kita bagi RM5 every night, from the beginning, awal 10 malam terakhir ni, salah satu hari insya-Allah akan kena. Kalau kena RM5, 1.5 million. Tuan-tuan, buka akhirat esok, kita buka sendiri buku ni, ya Allah, mana datang 1.5 million aku sedekah ni? RM15 pun aku tak bawa pergi masjid. Oh, ada Lailatul Qadar kali dia. Dan dia more than 1,000 bulan. Kita ambil paling rendah tu. Jadi kalau sembahyang Isyak, berapa puluh ribu, 30,000 kali pahala sembahyang Isyak in that particular day. Kali 27 pula jemaah, kali pula 10 lagi, kalkulator pun tembus. Jadi ingat, setiap hari di mana Lailatul Qadar, amalan tuan-tuan lipatkan 30,000. Ini senang nak kira. Allah kira 1000 bulan, kita pecah dari hari. Dan tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan ruh. Ruh ni Jibril alaihissalam mengatur urusan. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli, dengan izin Allah mengatur urusan. Dia nak renew kadar kita, tuan-tuan. Inilah nama surah ni, suratan takdir. Dia datang dengan para malaikat untuk tengok, cek balik, untuk menjelaskan, untuk melaksanakan kadar dan kadar yang telah termaktub. Kalau saya datang nak buat sesuatu pada orang, rezeki, ajal, maut yang ditentukan, kita tengok orang tu dalam keadaan yang tidak menyeronokkan, tak seronok, tuan-tuan. Kita nak benda yang baik. Allah nak renew kadar dan kadar melalui Jibril. So behave 10 malam terakhir ni, biarlah dia tengok kita dalam keadaan ada doa, ada ibadat dan sebagainya.
Dan salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malam tu sampai subuh. Mula lepas maghrib sampailah subuh. Tuan-tuan buatlah apa yang benda yang baik. Tak apa nak buat kerja lain pun, tapi malam fokus sikit lah. Di benda Lailatul Qadar ni ada pada umat Muhammad saja, dan lipat kali ganda tu sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Sekadar tu dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih 3 minit. 148. Selamat Hari Raya. Moga semua sihat, semua ceria bersama keluarga, diampunkan dosa, InsyaAllah.